elite ataupun yang KRU yang tak puas pada konsert itu, and boleh datang 20 September di Plenary Hall. Mulai dijual pada Khamis ini pukul 2 petang. Itu je. Alright, baik. Ilik pada Iman, jangan pening dengan Ilik tau. Ilik ni macam-macam. Hello Lee. Suka cakap banyak, suka makan banyak, macam-macam. Sebab Iman belum kenal personally kita orang tau. Sebab banyak bersabar ya. Dia juga cakap sabar ya. Kuatkan Iman, rasa pegang. Itu nama Iman. Alright, okay guys, jadi pada semua lupa untuk saksikan di 20 September dan pasti ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media cetak, media elektronik, kepada rakan-rakan Edo dan juga semua penaja yang datang hari ini untuk sidang media Icon Entertainment Elite 25 Live Plenary Hall Kuala Lumpur Convention Center 20 September 2025. Tepuk tangan untuk Icon Entertainment, tepuk tangan untuk Elite, dan kita ada sesi bergambar terlebih dahulu, foto di sini terlebih dahulu. Silakan. Kita nak alihkan kursi terlebih dahulu. Alright, terima kasih ucapkan untuk Bishop Radio Rasmi Era Sabah, Era Sarawak, Sinar dan juga Gegar, dan juga terima kasih kepada Gempak dan juga The News. Terima kasih kepada TTC dan terima kasih ucapkan untuk The Plenary Hall Kuala Lumpur. Dan pastinya sidang media hari ini dilakukan di The Pool House Grand Hyatt 23 Jun. Satu tarikh yang cukup besar untuk Elite sebenarnya. Dan kita terima kasih kepada anda semua. Tiket mula dijual bermula pada harga $268. Tapi media ni ramai, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ada lucky draw lagi bos? Tak ada. Alright, dan sebenarnya kita ada surprise untuk Elite. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Biasa penyanyi tak penyanyi lain tak? Birthday. Ini the cake official untuk Elite 30 tahun. Tepuk tangan untuk Elite guys. Fantastic. Wow. Boleh ke? Ada kipas. Oh wow, jaga-jaga tangan. Alright. Okay, nyanyi ni 1, 2, 3. Happy birthday to you. Nyanyilah sama-sama. Alright, kita nak tahu yang mana satu. Yang ni Kak Tasha, yang ni Kak Ebi. Saya tadi bisa maafkan saya. Saya nak tunjuk kek tadi, dia halaukan saya. Tak pernah dia pergi sini lah Alright, 30 tahun anniversary Elite yang akan disambut bersama konsert 20 September 2025 di Plenary Hall Elite 25. Kita doakan yang terbaik saja untuk kumpulan Elite, terus sukses dan berjaya, dan all the best untuk konsert berskala mega. Ini konsert pertama Elite ke? Consider yang berskala besar. Wow, amazing. Oh, dia without the cake, okay. Okay, without the cake. Boleh kita cake ni? V, ganti Kak Wati. Sama. Jangan bagi abang Joey nampak je.